satu lagi bahagian yang kita kena belajar. Apa dia? Satu lagi, kalau kita tak belajar, solat kita boleh jadi sia-sia, qada kita pun boleh jadi sia-sia. So, solat kita, kenapa qada kita tadi dia boleh jadi sia-sia? Okey, ada sebab kenapa dia boleh jadi sia-sia. Ini adalah kerana kesalahan dalam solat yang kita buat. Kesalahan ini biasanya dia menyebabkan 3 perkara. Yang pertama, menyebabkan solat kita jadi tak sah, menyebabkan solat kita jadi batal dan menyebabkan jatuhnya hukum haram. Jadi siapa nak belajar apakah kesalahan-kesalahan ini? Adakah anda masih lagi bersama-sama dengan saya? Senyap je. Gimana tu? Ada tak? Ada lagi ke dengan saya? So hari ni kita nak belajar kesalahan-kesalahan ini. Yang pertama, dah sedia ke belum? Sebab tu saya tanya, masih dengan saya ke? Seorang masih lagi? Macam tak ada je. Okay? 365 mata yang memandang, bantulah saya tekan lagi button share, bantu saya tekan tag screen lagi. Sebab apa? Saya nak teruskan lagi pada kesalahan yang pertama. Okay, hari ni saya nak cerita kesalahan pertama tentang apa? Masih baik, Alhamdulillah. Kesalahan pertama saya nak cerita tentang rukun. Rukun solat, saya tahu ramai orang tahu. Betul tak? Ada berapa rukun solat? Cuba letak dekat ruangan komen. Masih Ustazah, Masya Allah, Alhamdulillah. 373 mata yang memandang. Solat dulu Ustazah, silakan. Okay, masih lagi. Okay. Alah Ustazah, takkanlah boleh sia-sia pula, hilang semangat nanti. Kan tadi saya kata dia boleh jadi sia-sia sebab apa? Sebab ada kesalahan dalam solat yang kita buat. Jadi hari ni kita kena belajarlah kesalahan tu apa. So lepas ni jangan buat lagi kesalahan tu. Barulah solat kita tak jadi sia-sia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kata 13, betul? Ada yang kata 17 pun betul. Soalan saya, apakah rukun solat yang keempat? Siapa tahu? Soalan saya, apakah rukun solat yang keempat? Siapa tahu? Ramai orang tahu kan, rukun ada 13. Tapi saya tanya yang keempat, terkedu kejap. Kalau tak tahu, komen tak tahu. Kalau tak pasti, komen tak pasti. Kalau tak ingat, komen tak ingat. Cepat. Bukannya lupa Ustazah, tapi tak ingat. Macam tu. Takbir. Rukuk lagi. Rukuk. Sudah. Rukun solat yang keempat, apa dia? Membaca Al-Fatihah. Ada yang kata tak tahu, ada yang kata tak ingat. Jawapan dia ialah Al-Fatihah. Betul tak saya kata? Semua orang tahu rukun ada 13, ada 17. Tapi tak ramai orang yang boleh hafal. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa, nombor 4 apa. Betul? Ni saya tak tanya lagi sampai 13, 17. Baru tanya yang nombor 4 apa dia. Betul tak? Okay? Baik, Al-Fatihah ni nak baca dia, tuan-tuan, ibu-ibu ayah. Tahukah anda, untuk membaca Al-Fatihah dalam solat, kena ada 10 syarat sah membaca Al-Fatihah. Siapa baru tahu komen saya? Siapa baru tahu komen saya? Lah, nak baca Al-Fatihah pun ada syarat sah ke? Yes, ada 10. Gugur salah satu daripada 10, maka tak sah Al-Fatihah. Bila tak sah Al-Fatihah, maka gugur jugalah rukun solat kita. Bila gugur rukun solat, maksudnya solat tak sah. Berdiri tegak apanya? Yang keempat ni Al-Fatihah. Nampak? Okay, so saya nak cerita 2 sahaja daripada 10 ni sebab tak sempat masa. Okay, saya nak cerita 2 sahaja daripada 10 sebab tak sempat masa. Yang pertama saya nak cerita tentang pelihara huruf. Pelihara huruf. Yang kedua saya nak cerita tentang apa? Yang kedua saya nak cerita tentang pelihara tasydid. Apa tasydid? Sekejap lagi lah saya terangkan. Kita tengok pelihara huruf dulu. Apa maksud pelihara huruf? Jaga huruf. Okay, jaga huruf ni maksudnya apa? Kita kena sebut huruf dengan betul. Tak boleh tinggal walaupun satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada huruf ba sampailah waladdallin. Sampai huruf nun. Daripada ba sampai nun itu kita kena jaga, tak boleh tinggal sebut dengan betul. Tapi hari ni berapa ramai orang yang dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak bacaan saya? Siapa kata betul, komen betul. Siapa kata salah, komen salah. Lagi sekali saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke salah?
Bacaan saya tu betul ke salah? Hasmah kata salah. Ros kata salah. Faiz kata salah. Lagi? Linda Lim kata betul. Nik kata salah. Salah, 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 salah. Salah, salah, betul, salah. Betul ke salah ni? Kurang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar betul-betul. Betul ke salah saya baca tu? Ada yang kata betul, ada yang kata salah. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, dengar betul-betul. Saya baca Bismillah. Mana pergi huruf ba? Mana pergi huruf ba? Saya dah tinggalkan huruf ba tadi. Makanya saya baca dengan salah. Ya, sepatutnya kena jelas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tinggalkan ba. Itu maksud pelihara huruf. Belum cerita lagi. Kita tukar huruf. Berapa ramai yang tukar huruf? Dia baca Alhamdu. Sepatutnya Alhamdu huruf ha pedas. Tapi hari ni berapa ramai yang dibaca Alhamdu. Berapa ramai yang baca Alhamdu. Betul? Yang ni salah ke tak salah? Bahaya. Baca macam ni. Kenapa? Sebab dia merubah maksud ayat. Alhamdu. Maksudnya segala puji. Tapi kalau kita baca Alhamdu, dia dah jadi segala keji. Nampak tak? Nampak tak tuan-tuan, ibu-ibu ayah? Okey? Tak ngam baca Al-Fatihah boleh jadi imam ke Ustazah? Tak boleh. Pastikan nak jadi imam, Al-Fatihah tu bagi betul. Nanti naya habis kita punya makmum. Jelas tak sampai sini? Nak jadi imam kan kena ada test, kena ada ujian, bukan sembarang-sembarang. Jelas tak sampai sini? Hujan lebat ni ngelag saja. Awak kena keluar masuk balik lah tu. Baca salah sebutan huruf, salah baca dia berubah. Ya, betul. Sebab itulah ibu-ibu ayah, bila kata pelihara huruf, ada dua perkara yang kita nak kena belajar. Pertama, kita kena belajar tentang makhraj. Apa itu makhraj? Makhraj ialah tempat keluar huruf. Yang kedua, kita kena belajar tentang sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf. Kita nak kena tahu. Jelas ustazahnya, Masya Allah. Saya ingatkan tak ada tadi. So, sifat ni apa dia? Kita kena tahu setiap huruf ni ada sifat. Kalau kita tak tahu, kita akan sebut dengan salah. Contoh, berapa ramai yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Huruf sin dilantun-lantunkannya. Sedangkan huruf sin bukanlah huruf qalqalah. Qalqalah cuma ada 5, iaitu bajim dal qaftah. Betul? Tetapi kalau huruf sin pun dilantunkannya, maksudnya dia tak tahu apakah sifat-sifat huruf. Begitu juga dengan huruf lam. Jangan dilantun-lantunkan. Berapa ramai yang baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, le. Tak boleh. Okey, makhraj kena betul. Kena jelas. Faham? Okey, makanya apa nak buat? Cari guru, pergi belajar, mengaji. Perdengarkan Al-Fatihah kita depan guru. Seterusnya, pelihara tasydid. Okey, pelihara tasydid ini maksudnya apa? Kena jaga tasydid. Tasydid tu apa Ustazah? Tasydid tu ialah sabdu. Sabdu tu yang macam mana? Yang ini. So, kalau kata kena pelihara, kita kena tahulah ada berapakah tasydid dalam Al-Fatihah. Siapa tahu? Siapa tahu ada berapakah tasydid dalam Al-Fatihah? Pernah kira tak? Tak pernah kira lah Ustazah, main baca je selama ni. Tak tahu pula saya dekat dalam Al-Fatihah tu ada berapa sabdu. Gilah kira sekejap. Boleh tuan-tuan? Gilah kira sekejap. Ada? Ada yang kata 13, ada yang kata 12, ada yang kata 10. Ya kedok kira ni. Ke main teka je. Ros kata 14. Tak pernah kira Ustazah. Tu dia. Ya, ada 14. Okey, ada 14. Dalam bismillah saja ada 3. Tak percaya? Ya, dalam bismillah saja ada 3. Kan? Cuba kita baca bismillah, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba kita tengok ada berapa. Bagi merah bagi awak nampak. Dalam bismillah saja ada 3. Bismillah. 1 hirrahma. 2 3. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ada? Dalam bismillah saja ada 3. Tak payah kod-kod lah.
13 ke 14. Kan saya dah bagi tahu ada 14. Dalam bismillah saja ada 3. Cuba tengok. Bismillah 1, 2, 3. So, bila ada tasydid ni maksudnya kena tekan dan tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada orang dilanggar je. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa baca macam tu. Ramai je yang baca macam tu, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Yang paling bahaya sekali pada ayat ni. Ramai orang baca, Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu. Berapa ramai baca macam tu? Iyyaka na'budu dia baca. Sepatutnya dekat atas ya ni ada satu lagi tasydid. Betul? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak baca laju punya pasal, dia gugurkan tasydid. Maka tuan-tuan, ibu ayah, ini adalah satu perkara yang sangat-sangat bahaya. Kat sini kita nak nyatakan kita sembah Allah, tapi kalau kita dah gugurkan tasydid, daripada Allah dia boleh bertukar kepada matahari. Asyams. Nampak tak? Faham tak ni? Bahaya tak kesalahan ni? Ya, kena tekan 2T. Kaedah tekan dan tahan. Dah nak kena pergi belajar tajwid pula lepas ni. Betul? Kena lah. Kalau tak, gugur salah satu daripada 10, maka tak sah Al-Fatihah. Tak sah Al-Fatihah, gugur rukun, maka tak sah solat. Jelas sampai sini? Saya dah habis dah tentang kesalahan yang pertama. Siapa yang dia rasa dia dapat ilmu yang bermanfaat? Tolong komen Alhamdulillah. Boleh? Dapat ke dapat?